Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Hari ini saya berada di projek Ehsan Tani fasa 1 di Sungai Kelambu, Kuala Langat, di bawah PPK Kuala Langat, untuk melihat sisa-sisa kesan daripada banjir yang melanda di kawasan ini, khususnya di kawasan tanaman cili fatigasi para ini yang diusahakan oleh PPK bawah LPP melalui PPK Kuala Langat dengan kerjasama perpaduan Jabatan Perpaduan. Dan kita lihat bahawa air sebelum ini air naik sampai ke hampir ataupun sedikit di bawah para yang ada, dan itulah yang dapat sedikit sebanyak menyelamatkan keadaan di mana pokok-pokok ini masih boleh diselamat kerana hasil buah yang sedang lebat, yang sepatutnya yang sedang dipungut, yang sedang dipetik, yang sedang di harvest pada waktu itu, dan alhamdulillah mereka telah dapat menyelamatkan dengan mengutip memungut ataupun memetik cili ini menggunakan seperti perahu di belakang, dengan tung yang diikat di pinggang. Kemudian mereka terpaksa untuk memetik cili-cili ini, dan alhamdulillah teknologi ataupun kaedah fatigasi para inilah antara penyelamat. Tapi bagi saya bahawa ini adalah ujian yang terpaksa dihadapi oleh para peserta di sini, kerana mereka mengatakan bahawa inilah kali pertama yang banjir besar seperti ini yang terpaksa mereka harungi. Dan saya percaya bahawa kita akan mengubah suai beberapa perkara seperti enjin pam yang juga terkesan akibat banjir, kerana pam itu berada di lantai di bawah, dan mungkin selepas ini harus diangkat untuk berada di atas untuk menyelamatkan pam-pam. Masih dapat diselamat, masih boleh diguna selepas ini, tetapi kita harus beringat, dan ini memberikan pengajaran kepada kita semua. Apapun tahniah kepada PPK Kuala Langat, pada pengurusi dan kepada GM, pada semua tim dan kepada semua peserta yang bertungkul lumus untuk menyelamatkan keadaan yang ada ini, yang masih boleh memberikan penghasilan yang dianggarkan 60 tan daripada 40,000 polybag, insya-Allah. Jadi kepada peserta jangan kecewa, teruskan usaha, insya-Allah akan berganda hasil pada musim yang akan datang ni, insya-Allah.